Okey, ibu sekalian, satu tips. Di bulan Ramadan adalah bulan Allah menggandakan amalan. Amalan sunat mendapat pahala wajib. Amalan wajib mendapat 70 kali ganda. Dalam hadis dalam kitab Ihya Fadilat Ramadan Maka ibu, kakak-kakak sekalian, gunakan Ramadan untuk buat solat qada sebanyak-banyaknya, untuk mengqada puasa-puasa, solat-solat kita yang mungkin Allah tak terima, ataupun mungkin zaman kita jahil tak jaga solat. Macam mana kalau solat duha, niatkan solat qada pada waktu duha, pahala qada dapat, pahala waktu duha pun dapat. Semayang sunat qabliyah, ba'diyah, niatkan untuk qada. Pahala sunat qabliyah dapat, ba'diyah dapat, pahala qada bismat. Niat qada saja auto dapat sunat. Allah ni faham. Otomatik dia. Ya. Okey, qada apa? Kalau qada subuh buat 2. Qada zuhur buat 4. Qada asar buat ya. Boleh. Duha buat 4. Insya-Allah. Masya Allah ibu-ibu, Ramadan ini Ramadan yang terbaik insya-Allah. Macam semayang biasa. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Sahaja aku semayang zuhur 4 rakaat qada' kerana Allah Ta'ala. Ibu-ibu, ada orang dia niat nak bayar hutang solat sebab berapa tahun tak solat, masa tu jahil. Sekali dia solat, dia tandakan, dia ikat benang. Banyak tahun makcik tak solat. Walaupun dia buat solat tu tak cukup dengan apa yang tinggal, tapi kerana dia sudah berniat, ingat Allah tak terima. Allah Maha baik, Allah Maha pengampun. Ya Allah, aku niat nak qada solat aku baru dapat hidayah. Ya Allah, baru solat qada 2 hari, Allah dah panggil. Tinggal solat 20 tahun. Allah Maha pengampun, Allah Maha pengampun, Allah Maha pengampun. Ya. Ada orang, ada soalan, ada orang tahajud pun dia buat qada, dapat pahala tahajud, buat qada.